Tarhib, amaran kepada siapa yang tak pergi solat Jumaat. Saya nak sangat ni sebab saya cerita ni. Saya tahu benda yang saya cakap ni berat bagi kita, betul tak? Berat. Bagi suami, bagi anak, bagi bapa sangat berat. Tapi kalau saya tak cakap dan tak tahu langsung, menyesal di akhirat besok. Lepas tu cakap apa ni, salahkan saya. Kenapa Ustaz Muhyiddin tak cakap bab ni kan? Saya dah cakap Okey, amaran. Kata Nabi SAW, inna asqala salatin, asqal, sesungguhnya seberat-berat solat alal munafiqin, kata orang munafik ialah solat Isya, wa salatal fajri, dan solat fajar. Okey, pasal apa? Mana solat Zuhur ringan tak bagi orang munafik? Solat Zuhur ringan. Solat Asar ringan. Solat Maghrib yang berat hanya Isya dan okey, kenapa? Mana Zuhur dia pergi Jumaat, Asar dia pergi Jumaat, Maghrib pergi. Yang dia tak pergi Isya dan, kenapa dia tak pergi dua je? Tiga lagi dia pergi. Apa dia? Sebab orang munafik ini dia sebenarnya tak beriman, tapi dia nak tunjuk dia tu beriman. Dia kena tunjuk pada Nabi. Tanda dia beriman, dia pergi masjid. Kalau tak pergi, memang zaman Nabi munafik. Dia kena tunjuk muka. Habis kenapa solat Isya dengan Fajar tak pergi? Sebab gelap. Nabi tak tahu siapa. Zaman Nabi masjid mana ada lampu. Tapi kalau orang munafik zaman sekarang, dia pergi 5 waktu ke 3 je? Dah, kalau munafik zaman sekarang lah, dia tak pergi semua ke, ataupun dia tak pergi 3 waktu je? Logiknya dia kena pergi semualah. Sebab apa? Sebab masjid siang dan malam sama. Sebab lampu masjid lebih ramai daripada orang. Saya nak tanya, yang munafik ni pergi juga salat Jumaat walaupun dia munafik 3 waktu kan? Tapi ada tak orang yang tak pergi langsung 5 waktu? Ada. Mana lebih teruk? Apa dia? Tak pergi langsung lagi teruk. Tapi dia kata, saya bukan munafik Ustaz. Munafik pergi 3, saya tak pergi langsung. Jadi sebenarnya yang tak pergi langsung tu takut ada sifat. Kenapa ada sifat munafik? Apa makna munafik? Apa makna munafik? Berpura-pura beriman pada Allah. Betul kan? Orang solat dia solat tapi hati tak. Mana kalau betul kamu beriman pada Allah, kamu cinta pada Allah, apa bukti? Pergilah rumah Allah. Kenapa tak suka pergi rumah Allah sedangkan kamu mengaku beriman? Macam orang kata, saya suka Ustaz tapi tak masuk kelas pun. Jumpa-jumpa, oh memang suka lah Ustaz. Dah masuk kelas? Tak. Apa tu? Rasa nak lempang kan? Jangan cakap suka lah. Datang je. Okey. Kemudian dengar kelebihan. Walau ya'lamuna. Ya. Walau jikalau mereka orang munafik tahu ma fihima. Kalau orang munafik tahu apa kelebihan pada 2 solat tu. Solat apa? Isya dan subuh. Kalau mereka tahu kelebihan, apa mereka buat? Kalau mereka tahu, la atauhuma walau habwa. Mereka akan datang ke masjid walaupun merangkak. Sebab apa datang juga walaupun merangkak? Sebab pahala yang besar sangat. Tapi kenapa tak datang? Tak tahu. Jadi boleh tak kita nak beritahu, nak kata yang tak datang masjid tu sebab tak tahu pahala ganjaran besar? Betul? Ni Nabi cakap, kalau tahu pahala, semua akan pergi. Jadi jutawan di akhirat. Setiap hari tu berapa banyak dah? 5 kali sehari. Begitu kita bila kita ajar Al-Quran dan Sunnah, kita amalkan. Staf kita wajibkan solat Jumaat. Bila kita pergi misi mana-mana, mesti kita bawa staf kita bersama misi itu solat berjemaah di masjid. Sebab rugi kan? Kita nak suruh orang jadi baik, pahala depan kita tak berebut. Mana kita tak cerdik lah. Okey. Kemudian Nabi kata apa? Walaqad pastilah hamamtu. Aku
Aku hampir-hampir ingin an amura bis salah. Aku hampir ingin menyuruh orang solat. Nabi kata, fatuqam, lalu solat didirikan. Habis Nabi nak pergi ke mana? Contoh macam inilah, Nabi kata, aku hampir nak suruh Abu Bakar, kamu pergi jadi imam solat jemaah, pimpin solat jemaah. Aku nak pergi mana ni? Sema'a murarajulah, aku nak suruh seorang lelaki yusalli bersama orang, Abu Bakar ke siapa? Sema'an taliku, aku sendiri akan pergi bersama lelaki-lelaki lain, bersama mereka hizamun, ada ikatan min hatab, kayu api. Aku pula nak pergi bersama sahabat yang lain, kumpul kayu api, nak buat apa? Ila qaumin, kepada kaum la yashhaduna as-salah, yang tidak hadir solat berjemaah. Fa uharriku, dan aku akan bakar mereka, rumah-rumah mereka binar, dengan api. Hadis muttafaqun alaih. Boleh faham? Nabi kata nak bakar, tapi Nabi bakar ke tak? Pasal apa Nabi tak bakar? Ada hadis lain Nabi kata, kalau bukan kerana ada wanita dalam rumah, wanita tak solat jemaah, tak wajib. Dan juga ada kanak-kanak. Kalau tak ada dua tu, memang aku bakar. Boleh faham? Jadi ambil peringatan. Usahalah. Kita sanggup pergi kerja, betul tak? Jauh. Untuk hanya cari sesuap nasi untuk hidup 70 tahun kat dunia. Maka kenapa kita tak sanggup pergi masjid yang tak jauh pun, tak ada kos pun, untuk hidup kekal aman bahagia di akhirat selama-lama? Betul tak? Jadi korbankan lawan nafsu.